Hai, saya kembali lagi untuk tahun ni agak slow sikit lah buat video kan, banyak sangat kerja nak buat editing. Anyway, topik hari ni straight to the point. 50 Hz, 50 Hz, frekuensi bekalan kuasa. Topik ini saya pilih kerana kita selalu bercakap berkaitan dengan bekalan kuasa kan. Kita selalu fokus kepada voltan, voltan dengan arus. Tapi kita kurang berbincang berkaitan dengan 50 Hz, frekuensi ini. Jadi saya highlightkan ini sebagai topik saya supaya anda di luar sana boleh faham sebab sedikit asas kenapa 50 Hz dan kepada pelajar-pelajar yang baru berkecimpung dalam teknologi elektrik, anda tahu kenapa 50 Hz, apa itu 50 Hz dan kenapa dia 50 Hz, ya, so that kita tahulah dari mana 50 Hz idea itu datang. Kita tengok sejarah dia nanti dan sekurang-kurangnya anda tahu kepentingan 50 Hz ini dalam bukan sahaja sistem panjanaan tetapi operasi peralatan elektrik yang ada di rumah anda. Right. So, what is 50 Hz? 50 Hz ini adalah frekuensi. Frekuensi ataupun gelombang, frekuensi gelombang yang dijana oleh penjana tenaga, di mana di stesen jana kuasa, stesen jana kuasa, genset, genset, apalagi mana-mana jana kuasa lah yang menggunakan penjana motor, generator, right? So oleh sebab generator ini berputar, diputarkan oleh enjin, diputarkan oleh turbine hidro kan, ataupun turbine steam, steam turbine. Penjana ini dia berputar di dalam coil elektromagnet, gegulung elektromagnet, ataupun magnet kekal. Jadi setiap kali dia berputar, urat daya magnet akan dipotong. Anda boleh cari teori ini, boleh dapat daripada banyak YouTube ataupun animation. Ada juga demonstration. So apabila penjana kita kata rotol berputar di dalam urat daya magnet, maka dia akan menghasilkan gelombang. Gelombang. Setiap kali dia memotong urat daya magnet itu, gelombang akan terhasil waveform. Waveform. Jadi waveform ini semakin laju, dia berputar, makin lajulah dia naik turun. Waveform. Waveform itu kan turun naik, dia pergi ke atas positif, lepas itu dia slowly turun ke bawah. Makin laju kita putarkan penjana, maka makin cepatlah dia turun naik. So proses turun naik itu kita ukur dan dia akan bagi bacaan dalam nilai julat kita pakai adalah Hertz. Hertz ini frekuensi, kita panggil dia frekuensi, frequent, kitar, kitar dia, kitaran dia semasa berputar. So itu asas frekuensi. So frekuensi ini
selain daripada dijana menggunakan penjana motor tadi, ia juga boleh dijana secara elektronik. Boleh dijana secara elektronik. Di mana? Menggunakan peralatan elektronik lah, seperti audio generator, function generator, dan untuk power dia digunakan di dalam inverter, DC to AC inverter. Dia menggunakan komponen elektronik untuk menjana gelombang AC itu. Sama juga 50 Hz. So, elektronik kita boleh jana gelombang juga. Alright, so intro ini yang penting ya. Kenapa saya mesti explain ini supaya kalau kita terus jump ke demonstration, lepas ini saya akan buat demonstration. Kalau kita terus lompat masuk demonstrasi, Anda yang tidak ada asas ini mungkin Anda akan kurang paham. Oke? Kalau orang yang ada asas elektrik, Anda ada belajar pendawaian elektrik, mungkin Anda tahu frekuensi 50 Hz, tetapi bagaimana ia dihasilkan? Kenapa ia penting? Itu yang kita kena tahu. Alright? Supaya Anda boleh kalau orang tanya, Anda boleh jawab. Kalau ada masalah semasa pendawaian, Anda boleh buat troubleshooting. Kalau ada masalah pada peralatan, Anda boleh tahu apa punca. Itu beza dia. Alright, so kita selepas ini saya akan pergi buat demonstration, tunjukkan kepada Anda kenapa 50 Hz. Why 50 Hz? Kenapa kita menggunakan 50 Hz? Anda tengok pada skrin yang saya tunjukkan, voltan di negara kita, di Malaysia 230 volt, voltan single phase, kalau 3 phase 400, dan frekuensi 50 Hz plus minus 1%. Okay, 1%. Okay, 1%. Kecil saja, 0.1. Okay, so jom kita lihat. Okay, demonstrasi pertama saya menggunakan beberapa peralatan di sini. Yang pertama function generator, yang kedua ni Arauco lah, multimeter, digital multimeter. Yang ketiga ini adalah LED, lampu LED ini Anda boleh nampak warna hijau sekarang menyala, dan seterusnya osiloskop. Okey. Yang pertama saya terangkan satu-satu fungsi dia. Yang pertama ini adalah function generator. Tadi dalam intro saya dah sebut function generator sebagai penjana secara elektronik menjana gelombang. Okey. Okey. So saya gunakan function generator ini, okey, alat ini untuk menjana gelombang sine. Okey. Sekarang Anda boleh lihat paparan di sini 49.909. Hampir 50 Hz lah. So, saya juga gunakan ini, multimeter ini, untuk mendapatkan bacaan, untuk menyemak. Okey, untuk menyemak betulkah salah. So, hampir sama. Okey, 49.9, anggapkan 50 lah. Right. So, lampu ini pula LED ini saya guna untuk sebagai indikator gelombang yang saya hasilkan ini. Okey, yang dihasilkan di sini sekarang dia menyala hijau, steady, okey, steady. Okey, dia tidak berkelip. Dan osiloskop itu pula saya gunakan untuk memaparkan gelombang yang sekarang ataupun gelombang voltan yang digunakan, dihasilkan daripada penjana ini, function generator ini. Okey. So, kenapa ini penting? Di sinilah kita akan lihat kenapa 50 Hz itu secara
ARM-nya, sejarahnya, kenapa 50 Hz, dari mana kita pada awal dulu penjanaan tenaga 50 Hz itu dipilih. Oke. So Anda boleh cari sejarah itu daripada internet, banyak information. So demonstrasi ini saya gunakan supaya Anda faham kenapa 50 Hz dan implikasi dia. Right. Now, sekarang Anda lihat lampu ini menyala dengan baik, steady, tidak berkelip pada 50 Hz, ya, pada 50 Hz. Oke, katakan saya Anda tengok juga gelombang di sana. Katakan saya turunkan frekuensi. Oke, tengok sebelah sini saya turunkan kepada 30. 30, tengok pada meter. Slowly saya turunkan ke 30. Ke 40, ke 39. 40 dululah. Okey, 40. Anda nampak apa berlaku? Saya dekatkan. Nampak berkelip kan? Dia mula berkelip. Okey. Kalau saya naikkan semula ke 50, saya naikkan ke 50. Okey, 47. Okey, anggapkan ini 50. Dia steady. Okey, steady. So, saya turunkan semula ke 40. Okey, tengok. Dia mula berkelip. Tengok gelombang dia tu. Dia mula begitu. So, saya tukarkan. Okey, frekuensi Anda boleh lihat macam tu. Okey, maksudnya frekuensi ini menurun. Okey. Sekarang saya pergi ke 40. Kita tengok apa berlaku pada lampu. 30 Go to 30. Okey, tengok 35. Nampak tak apa berlaku pada lampu? Okey. Okeylah, 27, 28. Anggapkan ini 30. Okey, nampak. Okey. Dia sebenarnya berkelip. Anda boleh lihat di sana. Kalau Anda tengok dari video ini, dia seolah-olah, nampak tak? Anda boleh lihat dia macam berkelip. Okey. Ini ketika 30 Hz. Alright. So katakan saya turunkan lagi ke 20. What happen? Nampak tak lampu tu? Nampak. Ini nampak jelas lah kan? Dia blinking begitu. Okey, ini 20. Dan kalau kita turun lagi ke 10, dia akan dia akan drop. 14, 13, 10, 11. Okey, 4, 10 dia blinking. Dia berkelip. So ini boleh nampak frekuensi semakin drop. Dia boleh nampak dia tidak steady. Okey. Maksudnya frekuensi semakin rendah. Okey, semakin rendah. So kalau kita turun ke 5, contoh 5, ke 5 lah, 5. Go to 5. 7. 6. Okey, 5. Dah tengok. Dia berkelip. Makin perlahan. So tak nampak dah gelombang tu. Okey? Tak nampak. Jadi apa yang kita lihat dari sini, saya naikkan balik, okey, daripada 5. Okey, Anda boleh lihat apabila saya naikkan perlahan-perlahan sampai 50. Dah tengok gelombang juga. Sebelah kiri tengok 4.9.
Sebelah kanan sekali tengok osiloskop. Kalau saya naikkan ke 50, Anda slowly tengok lampu itu makin berkelip laju. Makin berkelip laju, semakin menghampiri nilai 50, 40. Tengok osiloskop. Sekarang pergi ke 20. 30 dah. Okey, 40. Dia makin steady kan? 48, 50. So anggapkan ni, okey, saya letak ni 51. Anggapkan ini 50. So kita boleh lihat kelipan pada LED itu hilang. Ini semakin laju. So kita boleh lihat frekuensi dia, dia macam tu lah. Okey. Ini sepatutnya gelombang sines, okey, sebab generator ini ada cut off. So kalau saya turunkan, kita nak tengok sine wave, dia sepatutnya gelombang sine dia begini cantik saja. Ini gelombang sine. Okey, ini dia. Okey, tapi kalau saya turunkan amplitude itu, voltan lah, maka LED tak menyala. So sebab itu saya letak naikkan sahaja supaya LED itu boleh menyala tapi ada cut off sana. Ini demonstrasi saja, tidak apa. So itu yang kita lihat, okay? Kenapa 50 Hz itu penting. Sejarah dia adalah apa? Dulu mereka kita banyak menggunakan bulb ini, bulb filamen ini. Dulu semasa mula-mula dicipta, bulb filamen inilah yang banyak digunakan. Belum ada fluorescent light lagi. Jadi semasa penjanaan awal dulu, apabila menggunakan bulb ini, kalau kelajuan ataupun frekuensi itu, kelajuan penjanaan itu tak sampai 50 Hz, lampu ini akan berkelip. Nampak kelipan dia. Kelipan itu hanya akan hilang, saya letak hilang, kata guna nama hilang, apabila frekuensi sampai 50 Hz, seperti yang ditunjukkan oleh LED tadi. Okey, so sekiranya frekuensi jatuh di bawah 50 Hz, kita akan boleh nampak, mata kita boleh melihat, boleh nampak cahaya daripada lampu ini dia berkelip. Okey, so untuk hilangkan kelipan itu kita menggunakan 50 Hz. Right? So itu demonstrasi pertama. Okey, demonstrasi kedua, 50 Hz. So saya sekarang menggunakan mini hydro training unit ini, okey, untuk menunjukkan penjanaan tenaga elektrik dan menghasilkan frekuensi 50 Hz. Okey, so jom kita lihat apa yang ada. Okey, so first saya ada turbine di sini, turbine, mini hydro turbine. Kita ada generator, itu dia generator. Okey, generator single phase. Next, kita punya output lah. Saya tak perlu explain depan sini. Okey, kita ada bulb, kita ada frekuensi meter, bulb biasa. Okey, yang ini tadi, yang ini fluorescent light on the floor. Yang ini adalah kelajuan turbine, kelajuan penjana berputar. Okey, so bila saya on ini nanti dia akan agak bising sikit. Jadi apa yang saya buat, selepas saya on-kan, saya akan hidupkan bekalan, and then bekalan masuk, saya akan slowly naikkan kelajuan
dan Anda boleh lihat lampu ini menyala. Okey. Dan saya akan naik sehingga kelajuan itu, tengok kelajuan nanti. Okey, berapa kelajuan ini dengan berapa hertz di sini. Okey, saya akan sampai 50 hertz. Anda boleh tengok apa berlaku pada lampu. Hanya makluman awal saya, kita untuk sesi rakaman ini, blinking lampu itu tidak begitu nampak ya. Tidak begitu nampak sebab kamera. And then kalau mata anda sangat bagus, anda boleh lihat dengan jelas. Mata kita ni, manusia ni, dia ada had tertentu yang mana kita boleh nampak dengan jelas. Kamera, cara dia beroperasi lain. Okay? Macam kita tengok lampu kita di rumah. Tidak sama. Kalau kita letak tengok pakai kamera, dia akan nampak seperti ada blinking. Sebab kelajuan mata kita dengan kamera tidak sama. So, saya akan naikkan. Apa yang kita akan lihat di sini adalah relationship between frekuensi dengan kelajuan penjana. Okey? Semua ini nanti saya akan explain pada penghujung video conclusion kita. Alright, so sekarang saya akan hidupkan ini hydro ini. Okay. So, now saya akan buka air. Anda boleh lihat RPM di sini akan mula naik. Okay. Saya buka air. Okay, air dah buka. And then saya akan buka nozzle ini supaya air masuk ke turbine. Okay, dah mula on. Dah tengok RPM ni mula naik. Right? RPM mula naik. Okay. Saya slowly naik. Ini saya sudah on. Sistem sudah on. Apabila voltan mencukupi, lampu akan mula menyala. Okay. Okay, nampak sudah ada sikit. Okay. Voltan sudah ada, tapi kelajuan belum cukup, tak cukup tenaga lagi. Okay, saya naikkan. Okay, lampu fluoresan pun belum naik sebab voltan masih rendah, tak sampai 100 volt. Okay. Ada voltmeter di sini. Right. Voltmeter di atas. Ini voltmeter. Okay. So next kita continue. Saya naikkan RPM. Tengok RPM. Naikkan. Okay, lampu semakin terang. Lampu fluoresan mula hidup. Okay, mula hidup ketika voltan hampir 200. Okay. Tengok. Voltan hampir 200 volt. Fluorescent light kita boleh tengok blinking. Saya naikkan lagi frekuensi. Belum sampai, belum lagi bergetar. Naik. Oke. Kita dah boleh melihat getaran dia di sini. You see it in the video ya. Di sini. Oke, 46 Hz, 46 Hz. Kita pergi lagi naik, buka lagi kelajuan, tambah kelajuan. Berapa dah sekarang? Di sini kita pergi menuju 50. Oke, menuju 50. Slowly naik. Oke. So based on hertz meter, kita berada dekat 50.
So kita boleh lihat kalau dari kamera ini anda nampak blinking, tetapi kalau kita lihat menggunakan mata sebenarnya dia tidak blinking lagi, tidak ada, dia nampak begini. Saya alihkan, dia steady saja. Mata kita tidak dapat menangkap blinking dia tu, macam tu. Alright, so frekuensi kita somewhere, saya naikkan lagi dekat 50 Hz. Okay, somewhere 50 Hz. Okay, berapakah kelajuan? Okay, kelajuan 1500 RPM. Okay, untuk 50 Hz. So itu cara penjanaan kita. Okay, so nanti saya akan explain pada penghujung video relationship between ini frekuensi meter dengan kelajuan motor, kelajuan penjana kita. Okay, so itu demonstrasi yang kedua. Okay, demonstrasi yang ketiga, saya berada di bilik genset. Saya ada engine di sini, generator. Spesifikasi generator ini, dia punya nameplate saya letak di screen sekarang. Okay, tengok pada screen. Pada nameplate ini dia kata untuk 50 Hz engine kena berputar 1500 RPM. Okay, 1500 RPM. Okay, itu kelajuan untuk kita menghasilkan 50 Hz. Alright. Okay, so saya harap video awal tadi intro tu membantu anda apa kaitan kelajuan tu. Now dia akan bising, saya akan onkan genset dan saya pakai teks saja apa yang saya buat. Oke, so proses ini sangat penting, sangat kritikal karena proses penyanaan seperti ini it is real di luar sana. Pihak penjana, what we call it, pembekal tenaga, mereka kena jana tenaga elektrik dan selain memastikan voltan konsisten, mereka juga harus wajib memastikan frekuensi konsisten. Frekuensi mesti 50 Hz di Malaysia, plus minus 1%. Kecil saja margin dia. Oke. So, proses ini, demo yang ketiga ini real. Oke. Di luar sana, apabila mereka hidupkan penjana, nak bagi bekalan kepada orang ramai yang menggunakan tenaga elektrik, mereka kena pastikan frekuensi adalah 50 Hz. Oke. So, saya akan hidupkan genset ini, dia akan bising dan of course Anda boleh rujuk teks di depan.
Alright, so kita dah tengok 3 demonstrasi. Baju lain kan, continue video the next day, panjang video. Alright, so demonstrasi pertama, saya menggunakan LED. LED ini untuk buat demonstrasi flicker. Okay, beza flicker kelipan sebelum mencapai 50 Hz dan ketika sampai 50 Hz. Kalau anda lihat seperti dalam video sekarang ni, anda nampak dia berkelip kan, tapi sebab ini rakaman video, anda nampak berkelip, tapi kalau kita lihat menggunakan mata kasar kita, dia tidak berkelip. Alright, so demonstrasi ini sangat penting, sebab itu antara punca kenapa dulu-dulu penjana itu diputarkan pada kelajuan tertentu pada frekuensi 50 Hz supaya lampu pijal itu tidak nampak berkelip. Sebab kalau tidak sampai 50 Hz, lampu tu nampak, mata kita nampak dia seperti berkelip, dia tidak selesa, kita tak selesa. Mata kita tak selesa. Kita nak membaca, lampu nampak macam berkelip. Dulu mana ada fluorescent light, mana ada LED macam sekarang kan. Macam yang sekarang ni, kalau LED dia tidak terganggu sangat dengan 50 Hz ini. Untuk lampu incandescent, okay, lampu biasa pijal itu ataupun fluorescent light yang kita ada sekarang ini, kalau frekuensi di bawah 50 Hz dia akan nampak dengan jelas, obvious, okay, flicker itu. So 50 Hz dipilih dulu untuk menghilangkan, mengelakkan mata kita yang melihat kelipan yang dihasilkan oleh bulb filamen itu. Okay, so itu demonstrasi pertama. Demonstrasi yang kedua pula menggunakan mini hydro training unit. Okay, dalam video demonstrasi kedua itu saya menggunakan penjana. Kita lihat bacaan frekuensi dengan kelajuan RPM kan. Penjana itu diputarkan oleh turbine hydro. So untuk menghasilkan 50 Hz, turbine kita kena pusingkan pada kadaran kurang lebih 1500 RPM. 1500 RPM. Ingat betul-betul 1500 RPM untuk dapat 50 Hz. So itu adalah kelajuan standard bagi penjana 4 kutub, 4 pole. Okay, 4 kutub. So itu demonstrasi kedua itu menunjukkan perkaitan, relationship berkaitan antara kelajuan dengan frekuensi. Okay, so bulb itu kita tak nampak obvious sangat dia flicker sebab mata kita dengan kamera dia beroperasi berbeza. Saya harap demonstrasi pertama itu membantu anda. Okey. Demonstrasi yang ketiga, saya menggunakan genset sebenar. Okey, generator sebenar, generator diesel. Jadi untuk demonstrasi ketiga itu kurang lebih seperti demonstrasi kedua. Sama juga saya nak tingkatkan kelajuan enjin. Okey, enjin itu dipasang pada generator 4 pole juga. Seperti pada nameplate yang saya paparkan di depan ini, pada skrin sekarang, untuk mendapat 50 Hz, kelajuan penjana ditingkatkan sehingga 1500 RPM. Okey, so itu speed untuk dapat 50 Hz. So 50 Hz ini adalah wajib, okey, frekuensi wajib. Seperti pada awal video tadi yang dijana, dihantar oleh pihak pembekal tenaga. Okey, sebab
peralatan kita di rumah secara asasnya majority beroperasi kalau AC menggunakan voltan dan frekuensi 50 Hz. Okay, 50 Hz. Jadi pihak pembekal tenaga mestilah menjana tenaga, tenaga elektrik, voltan itu hantar dengan frekuensi 50 Hz. So, itu wajib. Kalau tak nanti ada banyak implikasi. Apa implikasi dia? Okey. Kita lihat satu, lampu. Kan, lampu kita kalau dia frekuensi rendah dia akan blinking. Okey. Bagaimana pula kalau frekuensi yang dihantar tinggi? Apa implikasi dia? Implikasi dia, pihak pembekal akan rugi. Kenapa rugi? Kenapa? Sebab, tengok bahagian demonstrasi kedua. Semakin tinggi frekuensi, semakin lajulah generator itu, engine itu, turbine itu kena berputar. So, apabila berputar terlalu laju, probability untuk engine itu rosak lebih tinggi. Mechanical parts sama juga seperti dekat hydro kan. Itu implikasi dia. Kalau pakai tenaga angin lah, apa sajalah selagi dia pusing generator. So, semakin laju, makin banyak minyak perlu digunakan. Di pihak pembekal, kalau kita tengok genset itu, kan, anda tengok video synchronize genset yang saya pernah buat dulu-dulu kan, ada dekat saya punya list video. Okey, genset ini ataupun proses penjanaan sebenar, dia perlu ada kawalan. Sistem kawalan ini akan merujuk kepada frekuensi. Okey, merujuk pada frekuensi. Sistem yang dinamakan sebagai governor. Sistem dia, governor. Governor ini kalau kita, dia macam ni lah analogi dia. Kalau kita memandu kereta kan, memandu kereta, kita nak konsisten kelajuan kita pada 100 km sejam. Okey, tanpa apa-apa sistem automatik. Kalau kita nak pada jaran rata, kita maintain minyak kita pada tahap tertentu, kita tekan pedal, maintain 100. Bila kita naik bukit, nak maintain 100, kita kena tekan lebih lagi minyak. Dia macam tu lah. Okey? So, anggapkan naik bukit itu adalah beban. Okey? Dan kelajuan itu adalah frekuensi. Jadi apabila kita bekalkan tenaga kepada pengguna tenaga elektrik, pengguna semestinya akan menggunakan tenaga elektrik tadi. Okey, menggunakan tenaga elektrik, dan apabila tenaga elektrik digunakan, motor itu akan ada drag, kata drag beban bertambah kan. So jadi berat. So, apabila jadi berat, kebarangkalian kalau tidak ada sistem governor ini, kelajuan enjin akan turun, drop. Apabila kelajuan enjin turun, generator turun, maka frekuensi akan drop. Jadi, sistem governor yang ada pada bahagian penjanaan ini, genset, synchronize yang saya pernah buat dulu. Kalau beban bertambah, dia automatically akan tambah minyak supaya dapat maintain 50 Hz itu. Jadi sistem akan merujuk kepada frekuensi. Itu kepentingan dia. Merujuk kepada frekuensi. Apabila frekuensi drop, sistem kawalan akan automatically tambah throttle.
Kalau dekat empangan hidro itu, kalau kelajuan frekuensi hampir drop, jatuh, dia akan tambah air, tambah pecutan supaya turbin itu lagi dapat berputar dalam untuk memastikan frekuensi 50 Hz itu dikekalkan. Jadi frekuensi sangat penting. Untuk kita pengguna di rumah, kita tak kisah pun, tetapi di bahagian penjanaan it's very critical. Okay? Dulu-dulu sejarah dia dulu 50 Hz itu juga digunakan. Kalau anda baca 50 Hz itu antara selain daripada flicker ini, kita buang flicker ini, 50 Hz itu pun digunakan sebagai rujukan untuk menghidupkan jam. 1 saat, 2 saat itu, 1 saat kalau tak silap saya dia merujuk kepada 1 kitar 50 Hz itu. Kalau frekuensi kita drop, kita tak kawal, apa berlaku? Jam akan jadi lambat. Hari ini kita set jam pukul 8 pagi, esok sepatutnya pukul 8, dia jadi pukul 7.58, jadi lambat. Kalau frekuensi kita terlalu laju, jam pergi ke depan pula. Hari ini set pukul 8, the next day kita tengok pukul 8.03, dia terlalu laju. Sebab jam disambung ke sistem sambung ke bekalan kuasa 240 volt dari soket. So, sistem elektronik merujuk pada itu. Okay? So, itulah dia 50 Hz. Ya, ada banyak lagi yang lain. Kalau 50 Hz ini dijana secara elektronik di dalam inverter, macam sistem solar sekarang, kan? Dia pun kena nak masuk ke grid. You punya sistem solar itu, inverter dia, nak masuk ke sistem grid, itu pun perlu jana 50 Hz, baru boleh pergi ke grid. Sebab itu untuk solar pergi ke sistem grid itu perlu ada khusus, ada bengkel, kan? Jadi orang kompeten dan sebagainya. Alright, so okay. So saya harap video demonstrasi ini dapat membantu anda, memahami kenapa 50 Hz. Selepas ini anda tahu kepentingan dia, bukan hanya voltan dengan arus. So frekuensi itu pun penting. Kalau tak nanti implikasi di bagian pembekal, contohnya transformer akan bermasalah untuk beroperasi. Sebelum saya conclude, tutup video ini, apa terjadi sekiranya kita ubah frekuensi, kita tak nak menggunakan 50, kita tukarlah pergi ke 70 ke 80 ke, why not, kan? Saya dah terangkan tadi, kalau naikkan frekuensi, what happen? Kita kena tingkatkan kelajuan penjanaan. So itu negatif dia. Negatif dia. Apa positif dia lah? Dari sudut positif, kalau frekuensi lebih daripada 50, kita menggunakan frekuensi tinggi, transformer kita ni yang besar-besar di luar itu kita boleh seringkan, kecilkan. Dia tidak memerlukan besi yang besar-besar untuk proses saya sebut saja operasi pemindahan tenaga lah dalam transformer tu, kan. So high frequency transformer size dia kecil berbanding dengan low frequency transformer. Sebab itulah transformer di luar sana yang TNB ke SEB, SESB pasang tu besar size dia. Kalau kita tengok high frequency transformer yang tidak menggunakan frekuensi 50 Hz, dia
lebih kecil. Sebab itu sekarang TV-TV papan, LCD TV dan sebagainya nipis-nipis sebab bekalan kuasa 230 volt yang masuk ke TV anda itu sudah ditukar ke DC. Lepas itu daripada DC menggunakan kaedah elektronik, dia naikkan frekuensi di dalam dia punya power supply untuk dapat frekuensi yang tinggi. Jadi di dalam power supply dia pasang high frequency transformer. Bila pakai high frequency transformer, size transformer kecil sahaja. Jadi itu dia, kita tak boleh tukar suka-suka frekuensi ini sebab antara faktornya adalah peralatan kita kebanyakan dan di bahagian transmission pun semua bekerja menggunakan 50 Hz. Okey. So itu saja untuk video kali ini. So jangan lupa untuk share, untuk subscribe dan tekan like sekiranya anda rasa video ini bermanfaat untuk anda. Jumpa lagi lain kali. Bye bye.